Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam 4A Camper Channel. Kali ni kita orang berada di Augustland. Bukan untuk vlog camp kali ni, tapi kali ni kita lebih kepada review kemah baru daripada Black Dog. Namanya Misty Island. Misty Island. So sebelum ni, kalau tengok dekat video yang sebelum ni di Draco, kami dah rasmi dah tent ni, tapi tak secara detail. Dan kali ni kami akan review secara detail. So korang boleh tengok, stay tune, tengok sampai habis, okay? Assalamualaikum, Koma. Okay, dekat sini kita ada kemah baru daripada Black Dog. Nama dia Misty Island lah. Okay, kemah ni ringan je. Dia punya berat dalam lebih kurang dalam 13 kilo je. Angkat sebelah tangan pun boleh, Okey. Kemah ni tak besar, comel je. Okey, kalau boleh tengok dekat sini, dia punya ukuran saiz 230, panjang dia 260. Okey. Dia tak besar. Dia ibarat macam, kalau ikutkan Misty Island ni lebih kepada macam adik kumpeng lah, Okey, kemah. Jom sama-sama kita tengok apa yang ada dalam beg yang dibagilah, senang cerita. Okey, kalau kamu tengok dalam ni ada dia punya cara-cara lah. Ada saiz dia, besar dia, lebar dia, ada cara nak pump apa semua. Kemudian ada dia punya aksesori lah, kalau tengok. Okey, yang pertama, okey, dekat sini kita ada pump dia. Okey, yang specialnya Misty Island ni, dia tak bagi pump tangan, dia terus bagi pump kita panggil pump elektrik lah, yang boleh charge lah. So kalau kata nak pump, just tekan button. Okay. Dia tak ada bagi tube tak ada. Dia bagi pump ni je. So pump pun comel, boleh charge guna Type C lah. Alright. Okay, tadi kita dah tunjukkan pump dia. Kemudian yang apa yang dibagi dalam ni, ada tali dengan kita panggil pack lah, ada tali, ada pack dah siap lah. Satu bag. Kemudian dia ada bagi sekali dengan PVC A10 repair kit. Kalau kata korang punya tent tu bocor, so kita boleh repair sendirilah, dibagi sekali lah, right? Okay, kemudian yang ada dalam bag ni lagi, dia ada bagi sekali dengan ni kita panggil extend awning lah. So extend awning ni dia ada, kita guna zip saja. So kalau kata awning depan tu kita nak panjang, formal just zip saja. Okay, ni lagi kita tunjukkan. Kemudian dia ada bagi sekali, yang specialnya dia ada bagi sekali dengan rain cover. Rain cover. So Misty Island ni ada TPU. Yang specialnya ada TPU. Okay, so kalau kata formal takut air masuk dalam ke apa ke, kamu boleh guna rain cover lah untuk cover dia punya atas. Okay, lagi kita tunjukkan juga. Okay, kemudian kita ada pool. Pool ni dibagi sekali lah, right? Bagi sekali dengan pool. Dan yang benda yang paling penting dia bagi adalah kemah. Kalau kata tak ada kemah ni macam mana kan? So ni benda yang penting lah. Okay, Koma. Kalau kita tengok pump ni, dia punya bateri 2000 mAh lah. So orang kata boleh tahan lama lah. Kalau takat rasanya lebih 10 kali boleh lagi. Kemudian ada fast charging lah. Kalau kata nak penuh ni tak sampai setengah jam dah boleh penuh dah selalu ni. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ini dia punya tempat pump lah. Dia punya tempat pump. So dekat sini
kita masukkan yang ujung ni dulu. Okey, kita pusingkan. Pusing. Okey, yang senang, yang orang kata tak payah susah-susah lah. Okey. Ujung ni, masukkan je dekat ujung ni. Kemudian kalau tengok dekat sini ada lock, unlock. So kita pusing depan ni je untuk masukkan dalam ni, untuk lock dia. Okay, kita masukkan dulu sikit. Kemudian kita pusing je. Pusing. Okay, sampai dia dah ketat. And then boleh terus on. Okay, anggaran untuk naikkan kemah ni antara 4 ke 5 minit lah lebih kurang. Okay. Kalau nak deflate dia pula macam mana? Okay, kalau nak deflate dia, just buka je dia punya yang ini untuk keluarkan angin je. Nanti kalau sempat kita tunjuk lah masa kita turun yang kemah nanti. Okay. Sebelum terlupa, dekat sini dia ada satu lagi kita panggil apa lah, hose untuk mengawal angin. So kita tak perlu risau lah kalau kata benda tu over pump, dia automatik akan keluarkan balik angin. Bila angin dah cukup, automatik pump yang tadi tu akan berhenti. Okay, so kita cubalah, tengok kejadian dia macam mana. Okay. Macam teman bagi tahu tadi, pump ni dia auto pump lah, senang cerita. Bila angin dia dah cukup, automatik pump ni akan berhenti. Okey, contohnya macam ni lah. Kita buka. Sekejap. Nampak? Dia automatik berhenti. Bila angin dah cukup, automatik mesin ni akan berhenti. Okey, so bila dah cukup, kita buka balik ujung dia macam ni. Pusing. Kemudian tutup lagi dengan cover dia. Dengan cover dia, so boleh tutup. Okey, siap. Okey, kat sini teman nak tunjuk kan. Dia ada berapa pintu, ada berapa tingkap lah. Okey, yang ni kita tengok kat sini dia ada satu pintu yang dia buka separuh lah. Okey. Macam biasalah trademark Black Dog ni, dia punya pintu tu macam huruf D. Okey. Okey, dekat sini kita ada satu pintu. Okey, tadi kita dah buka pintu. Okey, kemudian kalau kata kita nak gunakan mesh dia saja, so kita buka zip lah. So dia akan jadi macam ni lah. So, kalau bila kita tutup balik, still ada lagi ventilation lah. Right. Okay, pintunya ni, okay, jom masuk dalam. Okay, ni yang tadi, pintu tadi. Sebelah dia ni, dia ada satu, kita panggil tingkap lah. Okay, so boleh buka sampai bawah. Nampak? Ini semua mesh. So salah satu ventilation juga kat sini. Okay. Dekat tepi belah sini ada tingkap. Buka. Ventilation lagi. Lepas tu dekat atas ni pun ada satu lagi ruang udara. Ventilation juga. Okay. Tingkap ada kiri dan kanan. Okay, buka lagi. Nampak? Lagi mesh. Okay. Dekat atas ni dia punya TPU. Malam-malam nak tengok bintang ke ataupun nak layan hujan kan, ni yang paling layan lah. So macam yang belah ni saya dah teman dah gulung. Yang belum gulung lagi yang belah ni lah. Kita tengok cuma ada zip saja. Kita buka. Okay. Tu dan satu lagi di belah sini. Kemudian dekat tengah ni dia ada dia punya penyangkut lah. So,
Okay, so bila dah buka, so kalau kamu tengok TPU ni kata untuk bumbung ni memang full dengan TPU. So memang nice lah kalau kata nak tengok bintang malam-malam kan, ataupun nak layan hujan kan. So best lah, best. Okay, kalau kamu tengok ketinggian kemah ni lebih kurang dalam 180 ke 185 lebih kurang tinggi ni. Sebabnya kalau nak tengok macam teman ni tinggi dalam 176, 177, still lagi boleh lah. Kalau kata nak solat ke apa ke, still lagi ada ruang. Masih boleh bergerak lah dekat dalam yang kata sambil berdiri orang kampung kan. Okay, tengok dekat sini ada satu tempat gantung lampu kat sini. Kemudian ada dua poket dekat sini, satu belah sini dan satu lagi belah sini. Kalau kamu nak simpan apa-apa, kunci kereta ke apa ke, so boleh masuk dalam tu lah. Okey, untuk part yang paling menarik bagi teman. Okey, kamu tengok ni pintu kan. So dekat sini ada zip dia. Boleh buka. Nampak? Pintu dia besar mana? So memang berhati lah orang kampung. Angin boleh masuk dengan orang kampung dengan kuat lah. So pintu belakang ni memang besar, memang berhati. Kalau yang open macam ni, so kita boleh buka je. Kita buka je. So yang ni pun boleh cabut. Menarik kan? Okay, satu lagi contoh lah kalau kata koma nak ventilation juga, tapi tak nak, orang kata tak nak buka habis lah, risau lah, takut binatang ke apa kan. Orang pasang balik. Okay, ini dia. Nak tunjukkan untuk ruang, untuk pakai mesh sahaja untuk ventilation, tapi still tutup lah. Nampak tak berapa besar? Wah kan? So inilah kelebihan Misty Island daripada Dadok. Okey Koma, sepanjang teman pakai lah Misty Island ni, belum lagi ada masalah kebocoran lah bila hujan kat atas ni. Kalau kamu tengok dekat sini, dia ada double stitching lah. Dia ada jahitan dua tu, kemudian dalam dia ada lagi dengan seal lah. Dalam dia ada seal lagi, so kamu tak perlu risau lah. Okay, tapi kalau kata benda ni risau juga, kalau kamu takut hujan yang lebat ke apa kan, takut menitik ke apa ke, dia dibagi sekali dengan TPU. Sorry, bukan TPU, rain cover. Ni kita panggil rain cover lah. Ataupun nak guna rain cover ni bila dalam keadaan yang cuaca panas lah. Macam ni kan, kalau kamu nak duduk dalam cahaya masuk dalam. Okay, cover ni tadi kita dah bubur kat atas kan. Okay, cara nak pasang dia senang je. Kamu nampak cangkuk ni, masuk je dekat sini ni, dekat bucu lah orang kata. Okay, masuk je dekat setiap bucu. Okay, belah sini pula tarik sampai dia betul-betul tegang. Okay, belah sini satu. Okay, so siap pasang untuk rain cover. So kita kemas-kemaskan lah. Kemaskan. Okay, lepas tu yang dekat sini, kamu ambil tali, kamu ambil peg dan pecah lah, supaya dia ada macam cover lah untuk tingkap ni. Kalau kata tempias ke apa kan. So kami dah pernah try Misty Island ni. Tadi isu tentang air mercik ke dalam, tak ada. So memang cantik lah. Okay, macam ni teman dah buka dia punya awning. Kalau kita tengok awning dia comel je, luar buka ni je. Kemudian macam ni teman dah setup jadi wing. Teman setup wing ni tarik ke tepi lah, supaya nanti hujan air akan turun tepi ni lah. Okay, dekat sini teman nak tunjukkan extend awning dia, macam mana dia nak pasang. Dia ada bagi sekali extend awning. Dia
pakai zip saja. Okay, kalau kamu perasan zip dia bawah pada owning depan ni lah. Okay, so masukkan zip dia, tarik sampai hujung. Okay, so siap untuk jadi extend owning dia. Kan nampak besar tu? So muat lah kalau nak set up tempat masak, tempat makan. Okay, kamu tengok teman set up yang tengah ni lebih tinggi daripada yang depan lah. Bukan apa, supaya bila kalau kata hujan, so air tu akan turun lah, turun kat sini. Dan yang depan ni pun dia akan turun ke depan. So air tu akan elok lah turun orang ke bawah, so tak ada takung. Okay, untuk setup kali ni teman menggunakan 2 batang pole je untuk bagi ventilation masuk. Sebenarnya dia boleh lagi jadi 3, tapi teman tak nak bagi tinggi sangat untuk cover privacy sikit lah. So teman rendahkan macam ni, so dia akan jadi kembang macam ni. So kita ambil tali macam biasa, kita akan pack ke belakang lah, kiri dan kanan. Okay. Okey Koma, untuk bahagian dalam kami guna setup kali ni, kami guna tilam queen. Kalau kamu tengok buat lah untuk tilam queen dalam ni. Kemudian dekat tepi ni ada lagi space untuk letak kotak. So kalau kata nak untuk ruang-ruang solat, insyaAllah boleh lagi. Okay, letak barang, biar baju muat lagi. So far kalau tengok selesa lah, selesa. Okay, untuk kemah Misty Island ni, kalau kata nak betul-betul selesa, 2 orang lah, 2 orang dewasa lah. Tapi kalau kata macam 2 dewasa, 2 kanak-kanak, still lagi selesa lah bagi saya lah. Ikut pada masing-masing lah, ikut masing-masing setup macam mana, selesa macam mana. Sebab sebelum ni kami try setup tak ada tilam, kali ni try setup masuk tilam. Okay, so far muat lagi. Kemudian ada lagi space dekat tepi, kotak-kotak, naik baju, nak solat pun boleh lagi. Okay, sekarang kami dah siap set up kemah. So, yang penting bila kita guna kemah baru, nak uji dia kalau yang betul-betul, kita tunggu time hujan. So harap-harap minta hujan ke. So kalau kata hujan, baru kita boleh tahulah kemah kita macam mana, tang mana bocor ke, ada bocor ke, tang mana bertakung ke. So kat situ kita boleh tahulah. Itu lagi nanti. Okay, kamu mesti nak tahu kan apa yang jadi pada kemah ni bila time hujan. Okay, memandangkan kemah ni saiznya kecil, kemudian dia punya wing lah, wing ni agak pendek. Dia hujan macam pagi tadi, yang hujan lebat dan angin yang kuat. So air tu adalah terbias dekat sini. Okay, pada segi untuk TPU dia memang cemerlang, tak ada apa-apa bocor. Dan dia punya angin pun alhamdulillah tak ada yang orang kata apa, kempis lah. Okay, solutionnya kalau rasa tak nak tepi kamu kena pakai face sheet lah, untuk yang bersesuaian dengan kemah Misty Island ni lah. Okay, so sampai di sini saja review saya kemah Bladdock Misty Island. Terima kasih juga yang mana subscribe, yang like, yang komen. Jumpa lagi di next content. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.